Alhamdulillah, hari ni kita dapat lihat satu lagi keajaiban di bumi Ipoh. Korang tengok, separuh hujan, separuh tak hujan. Inilah kejadian yang sering berlaku di Tol Ipoh Selatan, guys. Nampak tak kuasa Tuhan macam mana? Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah, hebat. Aku selalu tengok benda ni, tapi aku tak dapat nak kongsi lah. Hari ni aku share dengan korang. Alhamdulillah. Korang tengok macam mana. Sering kali terjadi, guys, sering kali. Separuh hujan, separuh tak hujan. Nampak? Kita akan masuk dalam hujan tu ya. Kita akan masuk dalam hujan tu, InsyaAllah. Kadang-kadang kita nampak naik motor tak ada nak rekam lah. Hari ni naik kereta kita boleh agak lah. Boleh nampak lah. Hujan dah start turun dah. Dah start ya, guys. Kita dah masuk dalam hujan, guys. Dah masuk. Dah masuk. Dengar bunyi tu. Tu. Dah masuk dah. Alhamdulillah. Mungkin wiper dah boleh buka dah kot. Kita buka wiper. Alhamdulillah. Okay, jumpa lagi, guys. Ni takut bahaya kan. Sebab hujan ni licin ni, kita tak tahu lah macam mana. Alhamdulillah dapat berkongsi situasi kepada sahabat-sahabat YouTuber kita, sahabat YouTube kita, guys. Alhamdulillah. Assalamualaikum.